Simpanan untuk dana pergi haji. Dana pergi haji dah cukup ke belum ataupun tak kumpul sebab rasa tak mampu nak kumpul duit sebanyak tu? Kalau kita rasa lambat nak kumpul dana pergi haji dalam bentuk duit, tahu tak ada cara yang lebih cepat dan boleh bantu cukupkan dana pergi haji kita? Kadang kita dah simpan dalam tabung haji tapi terguna tanpa sedar. Tapi tahu tak, kalau kita tukarkan cara simpanan kita kepada bentuk emas, emas ni bukan sekadar simpanan, nilainya makin lama makin meningkat dan boleh bantu cukupkan dana pergi haji kita. Contohnya, tuan-puan boleh target saja simpan emas ni sehingga cukup 10 dinar emas yang pertama. Beratnya 42.5 gram dan nilainya sekarang lebih RM25,800. Nilai ni dah cukup untuk tampung kos asas menunaikan haji. Siap ada duit lebihan lagi sebab kita simpan emas ni untuk simpanan jangka masa panjang 2 tahunan ke atas. Dan nilai emas ni ia meningkat purata 10% setiap tahun. Jadi untuk tuan-puan yang nak memiliki 10 dinar ni, tuan-puan kena buka dahulu akaun emas Republic Gold ni secara percuma dan terus boleh mula buat simpanan dalam bentuk emas ni 1.8 gram setiap bulan secara konsisten. Cukup dalam masa tempoh 2 tahun tuan-puan dah boleh capai 10 dinar emas yang pertama. Ataupun kalau tuan-puan ada duit lebihan sebanyak RM25,800, tuan-puan boleh saja buat pembelian secara full payment dan boleh ambil saja emas tuan-puan tu di mana-mana saja cawangan berdekatan dengan tuan-puan ataupun di Jalan Tun Razak di Menara Public Gold. Kalau selama ni kita rasa lambat lagi nak cukup dana pergi haji dengan simpan duit, kali ni ia tak, sebab kita buat simpanan dalam bentuk emas dan nilai emas ni ia meningkat setiap tahun. Jadi untuk tuan-puan nak saya bantu tuan-puan sediakan dana pergi haji dengan simpanan emas, tuan-puan boleh saya klik link di bio saya untuk saya bantu. So, dapat satu, cek komen, jangan lupa follow.